Penatnya. Kenapa berkayak tadi? Penat sangat lah berkayak tadi, Bang. Merah muka. Tahu tak kenapa penat? Kenapa? Berkayak ni dia sebenarnya full body workout. Kaki kita guna, badan pun kita guna. All out kita pakai. That's why kita penat. Dapat rasa tadi guna semua Memang tenaga. lah. Kan. Tapi ni penat Apa dapat sangat. terasa guna semua tenaga? Zuana? Wow. Nampak tadi nampak. Dia gunakan tenaga banyak. Dia guna tenaga. Yes. Itu Zuana wakilkan Didi guna semua tenaga. Betul. Sama Oh, dengan okey. perahu kami ya, macam Sama jugalah dengan Lopez tadi, partner Lopez tadi. Betul. Lopez kayu kiri, dia kayu kanan. Itu namanya kerjasama kumpulan namanya. Kerjasama yang Yeah. salah faham. Tapi Abang Wan, Hmm. apa lagi aktiviti yang menarik di tempat ini Abang Wan? Yang Ya, dekat-dekat selain- area sini. Selain daripada berkayak, apa lagi yang ada di Okey, Sepang ni? disebabkan kita penat, abang nak bawa korang satu tempat supaya kita boleh refresh balik energi kita. Abang nak bawa korang ke satu tempat. Hai Proton. Bawa saya ke Bagan Lalak. Beberapa hasil carian ditemui, yang mana anda mahu pilih? Pertama, Baiklah, mari pergi. Yeah, let's Let's go. go. Bang, jalan kita. Oh, inilah yang Abang Wan cakap refresh lepas berkayak. Memang best. Rasa lega lepas habis sekarang berkayak yang Abang korang Wan. makan ni, yang korang makan ni kecil-kecil. Sekejap lagi abang nak bawa korang pergi tempat yang fresh. Boleh petik sendiri dan ada yang paling besar di dalam dunia. The largest, the biggest. Oh, yang real punya. Yes. Jom. Nak pergi? Sekarang. Jom, let's go. Jom. Jom. Baik, aku dah tak sabar ni. Start. Let's go. Kemari. Satu. Ya. Okay guys. Tadi abang nak bawa korang pergi menikmati buah Buah naga. Buah dragon atau buah naga. Buah dragon. Buah dragon ni ada bermacam-macam jenis. Ada Okey. warna merah, ada warna putih. Jadi dia bagus untuk darah kita, untuk kolesterol, lepas tu untuk sistem pencernaan. Abang, pes rasa kuning pun ada juga. Ada kuning? Yang saya pernah nampak kalau merah je. Kalau kuning dengan putih itu belum. Kuning Ya, sedap. sama. Kuning sedap. Tadi tak makan ke yang kuning tu? Tadi kan kita Separuh makan saya yang merah merah. tadi. Tadi kan jus yang merah. Abang tak bawa Rugi. apa? Okey tak apa, kita bawa tengok kalau ada rezeki buah tu kat sini, tapi bukan datang untuk tengok. Kena buat kerja sekali. Abang, Kerja apa pula, Abang? Ikut, jom. Abang, kalau tadi yang ekstrim, yang ini Zona tak sabar mau tengok. Let's go. Alright, jom. Kita mau buat apa ni? Berkebun kah? Yes, berkebun. Mari. Buka sendiri. Nice to meet you. Yeah, what's your name? I am Ming. Ming. Ming, ya. Aming. So hari ini orang datang ke ladang kita sini, kita jadikan farmer buah naga. Oh, saya jadi farmer buah naga. Ya. Dia jadi pekebun hari ni. Betul. Tengok daripada glove ni tebal ni macam tajam. Okey. So yang bekerja hari ini akan tolak kita punya kereta sorong ini. Saya tolak. Oh. Biasa Abang Wan. Abang Wan buat Okey, Saya yang ditolak kah? Jangan. Oh, bukan. Terlalu berat. buah naga. Buah naga. Okey. Cikgu, nak tanya. Cikgu. Boleh saya tahu tak berapa lama untuk ambil masa buah ni matang? Ambil berapa masa, okey? Kalau ini buah naga, dia dari mula kecil dululah. 45 hari. Oh, 45 hari. Sebulan setengah lah Sebulan kita cakap. setengah. Wow. Ya, buah yang kita potong. Cantiklah buah bulat. Ya, betul. Kalau ini Kalau 4 segi pes bukan buah naga pes. Tak, selalunya dia tidak sebulat ini. ya. Yang saya selalu beli. Dia macam manja Iya, memanjang sikit. Hari ini kita akan lumba sebab paling banyak kutip buah. Okey. Okey? Baik. Okey, tak penuhkan kereta sorong ni, tak payah balik. Okey, boleh. Kena full. Man, go. You can do it. Come on, let's go. Come on. You can do it, girl. Lopez tengok sama baju kami. Iya. Sama baju
kami sama Merancang kan? Didi, Hei, kau tidak apa-apa lagi kau pegang. Kau tengok nih, saya pegang 3 sudah. kau punya kau pegang sekali. Kau tengok aku punya dekat Itu troli itu. kita punya sama-sama juga tuh. 74 biji sudah saya Tidak payah. petik. Wah, ini Banyak buah lagi. ada orang kah? Jom, Lupis nampak tuh? Kau nampak tak tadi? Macam banyak sudah dorang punya. Kita baru satu. Kita baru satu. Jangan buang masa, Lopez. Baru 2. Kita kena cari lagi, guys. Jom. Banyak lagi yang dia. Oh itu abang Wan. Ni. Dinda jangan marah-marah. Takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Lagi. Dari jutaan bintang, dari jutaan Dinda paling gemerlapang. Dinda paling gemerlapang. Dari segenap wanita, Dinda lah yang paling menawan. Yeay. So hari ini ya saya akan servekan ini kita punya signature. Wow, ini nama dia apa? Ya, nama dia Dragon Fruit Jumbo Kari Bun. Oh, Dragon fruit jumbo kari bun. Ya, betul. So dia ada campuran buah naga juga. Ya, betul. Allahumma barik lana fi ma amin. Sedap. Ya. Oh my god. Betul lah, sedap gila. Oh my god. Sangat sedap. Sangat sedap. Memang sedap. Dan Kenapa dia dapat banyak ayam? Sebab dia juara. Paham? Okey, dah. Kita dah kenyang. Ya. Masa untuk kita beredar. Sebab nanti takut lagi banyak makanan dia habis. betul. Jom. Okey, jom. Jom. Hai, tadi sudah jadi petani buah naga kan? Potong banyak buah naga kan? Kejap, ini ke buah yang kami petik tadi? Ya, betul. Inilah hasil petikan Yola. Guys, kita bawa sama-sama lah di bakul ni. Mau bawa lari pergi mana pula? Okey. Letak. Kita Sabar, bawa letak dulu. sama-sama ya. Kita bawa sama-sama guys. Nanti kita bahagikan di kereta. Tapi apapun terima kasih untuk Miss Thank you so much. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. HL Mom. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak sebab datang ke sini hari Ya, ini lah. terima kasih juga sebab Ya. beri kami apa? Ya. Dragon fruit jumbo kari bun dengan air tadi. Pengalaman. Oke guys, hari ini kami sudah selesai semua aktiviti pada hari ini. Kami sudah berkaya. Betul. Kami sudah farming. Betul. Kami sudah petik buah naga. Yeah. Makan buah naga pun sudah. Iya. Dan sekarang ni aku nak ambil 10 buah naga yang aku petik tadi. Saya kenal pula 10. Saya aku 13 aku petik tadi. Aku 10. Apa? Jomlah guys. 10 abang punya tau. Guys, tapi guys macam masih lapar kan? Betul juga. Jadi Saya kita rasa- mau pergi mana lagi lepas nih? Mungkin pergi makan? Ya. Kejap. Abang Wan, kenapa letak di depan ni? Letaklah di belakang. Muat kah? Tak, nanti korang ambil. Dia ingat dia satu orang je petik buah 10. Letak di belakang. Tak nak, nanti korang ambil. Kat sini ada kompartmen. Sabar, abang nak letak sini. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 2 simpan dekat belakang. Boleh Ya, yang lagi 2 tu kita punya. Tak boleh lah. Abang petik 10. Ish. Kan? Tak adil lah macam tu bang. Apa boleh tak adil pula? Tak sangka pula bang boleh muat.
kan? Muat kan? Ya. Okey, lagi dua. Tapi lagi dua tu Lopez punya. Selamat buah aku. Nasib baik Proton ada 10 liter under cold storage ni. Besar pun besar. Buah aku boleh selamat. Ada lagi dua kat belakang. Mantap. Ini barang jadi. Oi, Najo. Udah makan buah naga tidur. Itulah bang perempuan. Iya. Lagi aku dengan kau saja ni. Tinggal kita lagi bang, begini perjalanan kita. So macam mana experience memandu X50 kita? Okey, di episod pertama kan abang yang bawa. Betul. Hari ni sepanjang saya bawa kereta ni bang, saya rasa macam sedap steering dia. Lepas tu mudah sebab gear dia bukan lagi di sini. Gear dia di sini sudah. Sebelah kanan. So iya di sebelah kanan. So kita tak perlu nak cari konsul dekat Ya sini. di sini betul. Perlu kan? So ini kita panggil luxury car inspired gear shifter. Nama dia? Nama dia bang. Wow. So kalau macam abang lah, sepanjang abang bawa kereta ni pun masa episod pertama macam mana? Oh, kalau tanya bahagian dalaman dia punya leather dengan stitching yang sangat detail. So dia banyak pembaruan. Yang ni yang paling abang suka lah, LED ni. Dia punya ambient light ni. Ambient light. Yes. Ada 72 colour kan? Yes, 72 colour ambient light ni membuatkan dia nampak lagi luxury, lagi eksklusif. Yang paling Didi suka adalah luxury car inspired gear shifter. Itu. Guys, sampai sudah kita di lokasi yang seterusnya. Ya, benar. Kita makan apa ni? Seafood. Kita makan seafood. Ya Allah. Baik, turun, turun. Penat ke hari ni semua? Penat sangatlah bang. Penat tapi best bang. Best Okey. Sekarang ni sebabkan korang penat. Okay. Sebabkan daripada pagi lagi kita dah datang, kita keluar sama-sama sampailah malam ni. So hari ni abang rasa nak belanja korang makan seafood. Dalam masa yang sama juga abang nak minta diri dulu. Gimana pula? Aduh. Awal bang. Tak maulah kami makan kalau tiada abang. Oh, cari hantu. Bukan. Bukan. Tak, ada urusan lain. Terpaksa tinggalkan korang kat sini. Tapi jangan risau. Abang tinggalkan X50 ni untuk korang. Boleh bawa balik. Suruh Didi bawa, nanti Didi hantar korang balik. Bang, abang balik ikut apa bang? Naik Grab. Okay. Abang hati-hati ya. Baik. Bye. Bye abang. Jumpa esok. Okay lah guys, Abang Wan pun sudah gerak. Kita mau ada apa nih? Mungkin makan seafood? Ya boleh. Seafood ya? Ya. Seafood sedut lah kalau ada. Seafood bukan seafood. Seafood bukan seafood ya. Okay. Sorry. Minta maaf. Order boleh? Tapi dalam under budget 50 je ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye abang. Okay. Bye. Okay. 50 apa yang mau dimakan? Abang Wan. Aduh, dapat makan telur dadar jalan ya Abang Wan. Nasi bujang, okey. Tak ada masalah. Aku okey je. Apalah kalau dia bagi kita budget 50, kita sama-sama lah Saya tong-tong fikir bayar. tadi dia begini tadi macam, hari ni saya belanja kamu makan. Saya fikir order kamu lobster, sotong. Rupa-rupanya RM50. Tak apalah Kalau kalau RM50. kita tong-tong bayar lah ya. Ya oke. Kita kongsi-kongsi. Saya pun lapar nih, semua lapar kan? Jadi kita mau buat pilihan kah sekarang? Buat order. Tapi kan kalau ditengok-tengok jumlahnya ini macam lebih daripada Abang Wan belanja kita. Memandang tadi Abang Wan belanja kita RM50. Oke. Dari RM50 tadi kita dapat ini ya. Dengan nasi 4. Dengan nasi 4. Dengan air jus. Jadi yang lain nih siapa belanja? Banyak nih. Oke. Iyalah, mestilah Didi belanja guys. Dia kan juara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina amin ya rabbal alamin. Guys, makan ya. Selamat menjamu selera. Itu si Zuhana, mula-mula saya ingat umur dia berapa?
19 tahun. Terus sekali ditanya, berapa umurmu? 30. Nanti cutscene tuh ah. Jangan mau reveal umur orang di sini.